tanpa jagaanmu, 360. aku ni habislah. Perniagaan aku, ke keluarga aku, ke maruah aku habis. Hancur kalau kata kau tak jaga aku lah. Hari ni kita nak tanya Niloufar satu soalan yang cuba mas. Sebab Niloufar ni pandai jaga keterampilan dia bila berada di luar. Okey, soalan pertama. Okay. Berapa kali cuci muka ataupun bersihkan wajah sehari? 2 kali. 2 kali. Kalau gosok gigi berapa kali sehari? Banyak kali. Banyak kali. Kalau basuh baju yang dah pakai tu berapa jam maksimum boleh pakai satu hari? Oh, mungkin half a day lah. Di semua kita tengok daripada wajah, pakaian, bahkan gigi kita cuci banyak kali sehari. Tapi ada satu persoalan. Okay. Bukan nak sentapkan siapa-siapa. Berapa kali sehari kita cuci jiwa kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala? I cubalah sebaik mungkin untuk disiplinkan beberapa rutin amalan yang kecil, yang mungkin simple, tapi hari-hari tu kadang-kadang kena paksa, kadang-kadang dengan sendiri boleh buat dengan senang. Ada hari susah, ada hari senang. Contohnya macam zikir pagi petang, lepas tu sedikit zikir yang selepas solat. Kadang-kadang dalam zikir pagi petang tu apa yang paling setiap kali baca tersentuh dan teringat betul-betul kepada Allah? Satu adalah doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu dalam selepas solat subuh kita baca juga, dan termasuk dalam zikir pagi. Dan satu lagi adalah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Sebab I rasa I betul-betul connect dengan doa tu. Kalau hari boleh kongsi adalah berkenaan dengan bila kita nak ingat dosa ni, salah satu caranya adalah melihat kelemahan kita. Ya. Yeah. Jadi bila kita kadang-kadang kita ni tahu apa yang Tuhan larang, kita tahu. Kita juga tahu apa yang Tuhan izinkan, tapi kita buat juga kadang-kadang benda yang Tuhan larang. So bila kita duduk tu kita baca yang you pun tahulah. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Betul? Kita kata ya Allah, tutuplah apa yang memalukan aku, apa yang aib aku. Apa yang memalukan aku tutuplah ya Allah. Wa min rawati ataupun apa yang dapat memalukan aku, kita minta ya Allah tutup. Tenteramkan juga kan? Sebab gini, macam you, Haris, mungkin kat luar pun semua ada kedudukan di tempat masing-masing. Mungkin dia seorang CEO, orang hebat, orang besar. Tapi yang membezakan kita dengan satu orang lain apa dia? Tertutup atau terbuka benda yang memalukan kita. Ada orang dah dimalukan, ada orang tak pernah ditunjulkan apa yang dibuat di belakang. Bila kita cakap dengan Tuhan tu, kita rasa macam malu juga. Pasal kita pun banyak juga benda yang kalau orang tahu ni malu lah. Jadi kita minta ya Allah tutuplah benda-benda yang memalukan atau apa-apa saja yang menjatuhkan. Betul. Itu yang pagi hari. Tapi I nak tambah sikit je sebab sini. Sebab doa yang sama kan, sayang. Sebab kita kan kedudukan di mana ramai orang kenal kita kan. Lepas tu kan macam in certain things, macam business dengan entertainment ni, ada orang cuma nak jatuhkan, ada orang cuma nak kenakan kita, sarang menyamat lah, things and this and that yang mungkin tak semua orang tahulah. So bila lagi-lagi dengan adanya ujian seperti ni, bila saya baca doa ni kan, ya Allah jagalah aku daripada kanan aku, daripada kiri aku, depan aku, belakang aku, atas aku, dan aku minta perlindungan daripada keagungan, jaga daripada bawah aku kan. Jadi I really feel that doa untuk tanpa jagaanmu, 360. aku ni habislah. Nama aku, ke perniagaan aku, ke keluarga aku, ke maruah aku habis. Hancur kalau kata kau tak jaga aku lah. Itu antara cara kita balik pada Tuhan sekiranya kita rasa kita dah tak boleh buat apa. Ada benda yang kita boleh usaha, ada benda yang kita dah usaha dan kita rasa ni je lah yang boleh. Okay, soalan adalah kita akan lalui banyak fasa-fasa dalam kehidupan. Ada kadang iman kita sangat subur, ada kadang kita macam terlalai dan juga off track sikit. So di saat mana kita off track, kita broken, kita lost, kita rasa kenapa tak free ni, how do you find Allah back again? Okey, kita mulakan dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi kata setiap pagi. Sebab tu dia kena berpagi-pagi dengan keberkatan dan berpagi-pagi dengan puji-pujian pada Allah. Kenapa? Setiap pagi ada 2 malaikat akan datang. Itu adalah hadis yang baik. Hasan kan. Setiap pagi ada 2 malaikat datang kita. Satu akan bercakap apa? Dia akan bagi tahu gantilah apa sahaja yang telah dia infakkan. Satu malaikat lagi akan datang, dia akan kata hilangkanlah kepada orang yang bakhil, kedekut. Kadang-kadang orang rasa hilang, dia rasa lost lah. Macam dalam bahasa Inggeris orang putih dipanggil lost kan. Kalau dalam bahasa Melayu kita rasa hilang
ketenangan hati. Walaupun rasa duit banyak, hilang rasa kecukupan, hilang rasa tiba-tiba ni selama-lama ni cukup. Kehilangan ni kadang-kadang berpunca daripada yang paling besar. Apa dia? Tidak memberi. Memberi ni bukan sekadar duit. Memberi juga bukan sekadar bercakap, bukan sekadar ada di saat orang itu perlukan kita. Memberi ni juga secara spesifik yang paling baik adalah sedekah. Sedekah. Kerana sedekah ni dia boleh tutup api kemarahan Allah. Dia boleh padamkan api kemarahan Allah. Dan dia juga tutfihul khati'ah. Dia mengurangkan yang silap. Jadi kalau nak mudah, kita banyak sedekah. Sedekah ni bukan kena banyak macam saudari Nilofa ni banyak sedekah besar-besar jumlah dia sedekah. Kita pun sama-sama menjadikan pedoman, tapi yang mana yang biasa saja, sedekah dengan kadar kemampuan dia lah. Kemampuan dia sedekah. Supaya sedekah ni kita niat bukan nak dapat banyak. Itu boleh juga nak niat macam tu lah. Tapi yang lebih baik ataupun lebih aula adalah sedekah supaya Tuhan jangan marah kat saya lah. Itu dia lah benda dia. Sebab bila Tuhan tak marah kat kita, apa sahaja yang kita lakukan pasti akan mendapat kemudahan, insya-Allah. Dengan adanya ilmu, insya-Allah kita lebih tahu macam mana untuk dekatkan diri dengan Allah SWT. Macam mana caranya, kita kena banyak pergi ke kelas-kelas agama, ke majlis-majlis ilmu seperti mana yang kita nak adakan pada 15 November ini di Hotel Raya Chulan bersama dengan kami, Ustaz Amin dan juga Nur Danish. Kita berkongsi tentang macam mana meletakkan pergantungan kepada Allah SWT. Macam mana nak cari cinta Allah di saat kita broken, lost, hilang. Jadi insya-Allah siapa yang masih lagi mendapatkan tiket, boleh dapatkan segera sebab tiket pun dah tak banyak. Dan ingatlah, kita datang ni bukan untuk bersuka-suka, bersukaria ke tidak. Datang hanya satu tujuan, mencari jawapan yang mungkin kita tak jumpa lagi sekarang. Mencari jawapan kalau anda adalah seorang yang tengah melalui satu gundah gelana, satu perasaan yang jatuh. Inilah tempat dia, insya-Allah. Aku perlukanmu ya Rabb, aku penat. Jadi insya-Allah kita sama-sama cari jawapan itu pada 15 November ini. Dari Chulan Kuala Lumpur, jumpa anda di sana.